anak-anak awak Oh ramai anak-anak. Alhamdulillah ada keluarga yang bahagia. Saya ada suami pun tak tahu kena rampas dengan perempuan mana entah. Lepas tu awak nak salahkan anak saya ke? Kenapa awak nak salahkan anak saya pula? Anak saya tu baru 5 tahun. Anak awak 5 tahun sekalipun, saya ada anak 1 hari umur. Mana pergi? Saya tak pernah bawa masuk tempat wanita sesuka hati tau. Astagfirullahalazim. Awak ni dah kenapa ni? Kenapa apa? Itu anak awak lah. Lain kali jangan sesuka hati bawa masuk budak-budak kecil lelaki di tempat wanita. Awak tahu hukum? Hukum apa hukum? Habis tu kalau anak saya baby 1 tahun tak boleh lah. Tak boleh. 1 hari pun tak boleh. Saya tak benarkan di dalam masjid ni. Di dalam masjid lain saya pulang. Awak siapa? Saya siapa? Tak tahu saya siapa, bapak saya yang hantar saya kemari. Subhanallah. Itu je saya nak cakap. Kanak-kanak boleh pergi masuk masjid tempat perempuan. Ya? Dia belum bermais lagi. Apa? Dia belum bermais lagi. Kanak-kanak boleh apa? Kanak-kanak lelaki boleh masuk tempat perempuan. Boleh masuk tempat dia belum perempuan. bermais lagi. Okeylah, aku maafkan. Umur 1 bulan boleh masuk. Bawah 1 bulan aku tak ampunkan dunia akhirat. Kau siapa nak ampun orang? Awak bukan Allah pun, ampunkan orang. Adik pepek kau suci sangat ke sial? Astaghfirullahalazim. Dia tak masalah ke?